Mula-mula panaskan minyak. Apabila minyak dah panas, kita goreng satu cawan ikan bilis. Goreng sampai ikan bilis garing ya. Bila ikan bilis dah garing, bolehlah angkat dan tuskan. Dalam kuali tadi, kita tambahkan lagi sedikit minyak untuk menggoreng pucuk ubi pula. Sekarang kita goreng pucuk ubi sampai garing. Sebelum kita goreng, pucuk ubi ni kena potong-potong, basuh dan keringkan. Supaya ketika menggoreng, minyak tidak meletup-letup. Pucuk ubi pun dah garing, bolehlah kita angkat dan tuskan. Guna minyak tadi, kita tumis bawang merah, bawang putih yang telah di-blend. Tumis hingga garing, kemudian masukkan cili kisar. Jika suka pedas, boleh tambahkan cili api. Kalau tak, boleh skip je. Sekarang masukkan garam, gula dan serbuk perasa. Apabila bahan tumis dah cukup garing, bolehlah kita tutup api dan sejukkan dia. Bahan tumis pun dah sejuk, bolehlah kita gaulkan pucuk ubi yang kita goreng tadi. Gaul sampai rata ya. Bila dah rata, masukkan ikan bilis goreng tadi. Kita gaul-gaul. Dah siap. Sedap. Bolehlah cuba makan dengan nasi panas-panas. Jangan lupa cuba resepi akak ini ya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.